Kenapa tak simpan duit dekat bank? Kita bukan tak simpan duit dekat bank, tetapi untuk jangka masa pendek, ya betul, kita letak duit kita dalam akaun bank supaya mudah untuk kita akses bagi kegunaan keperluan hidup kita, untuk bayar bil, untuk bayar komitmen dan segala macam keperluan harian dalam hidup kita. Untuk jangka masa panjang, duit simpanan tak sesuai apabila kita letak dalam akaun bank sebab ianya terdedah kepada bencana ekonomi seperti inflasi. Duit yang memang kita nak simpan, yang kita nak guna untuk jangka masa panjang seperti dana untuk beli rumah, dana pendidikan anak-anak, dana kecemasan, dana persaraan, kita mesti tukarkan duit tersebut kepada bentuk emas supaya nilai dan kuasa belinya terjamin dan tidak mudah terhakis oleh inflasi dan juga emosi boros berbelanja. Jom mulakan tabungan emas hari ini dengan menukarkan sebahagian daripada pendapatan kita kepada bentuk emas supaya nilai dan kuasa belinya terjamin untuk jangka masa panjang dan terlindung daripada emosi boros kita yang suka berbelanja tak tentu arah mengkayakan orang lain. Hubungi Hafizul sekarang untuk mulakan tabungan emas dengan ilmu Hafizul bimbing sebaiknya.